Hai, Assalamualaikum. First day Ramadan. Okey, selamat berpuasa semua. Hari ni kita buat laksa kari lemak Thai. Sedap sangat-sangat. Okey, untuk pembuka selera kita hari ini. So, lagi jom kan kita buat. Okey, mula-mula rebus dulu ikan. Kami guna ikan sardin saja. So, rebus-rebus gunalah asam keping sikit. Okey, letak sekali and then kita biar sampai dia masak. Kita blender bawang merah, bawang putih, halia dengan serai. Okey, laksa kari ni kita kena tumis, okey. Okey, untuk blender tadi, untuk bahan yang kita blender, kita tumis. Masuklah lengkuas. Okey, lepas tu masuk rempah kari. Rempah kari udang ataupun hang pun boleh masuk rempah kari daging sikit. Okey, lepas tu masuk cili kisar. Kalau nak pedas tambah lagi lah. Okey, macam biasa. Tumis sampai pecah minyak. Masuk air asam jawa. Okey, biar dia pecah minyak sekali lagi. Okey, masuklah air asam jawa tadi. Laksa lemak Thai ni, okey, wajiblah kena ada daun selasih. So, kita masuk daun selasih sikit dengan bunga kantan. Ikan yang kita rebus tadi, so kita cari-cari isi dia ataupun blender sekali. And then kita masukkan sekali. Bila dah tumis sekali lagi, and then baru kita masukkan gula dengan garam perasa secukupnya. Simple je kan? Okey, lepas tu kita masuklah air secukupnya. Okey, lepas tu dah tambah dah air biar sampai mendidih betul-betul, baru masuk daun cendawan. Okey. Lepas tu kita masuk santan lah sekali. Santan tak payah banyak sebab kita tak mahu lemak sangat. Nanti hilang rasa kari dengan ikan dia. So, dah siap dah. Kari lemak Thai laksa. Ya Allah, sedap ni. Buka puasa nanti bolehlah letak dengan bahan-bahan ni. Toge, selasih. Ni lagi satu, kalau kacang panjang ada, bubulah. Okey. Kalau tak ada pun tak apa. Okey, apa lagi? Jom. Tak boleh tunggu buka nanti. Selamat berpuasa tau. Selamat berpuasa hampa. Ini Wan, orang lama je. Tapi sebelum tu nak cakap, bidara ni Wan. Tahu bidara.